Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yaqulu Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah Ta'ala ayat ni kita pun wasa payah gak nak faham ayat ni. Dia kata kerana dan tidaklah hidup dunia ni kecuali permainan lahwa ni, permainan bahasa lupa lalai, laibo ni bahasa belawai-belawai gini. Makna apa buat kita kat fikir tengoklah ni. Dunia ni lahwa wa laibun. Makna boleh faham banyak perkara sini. Makna jadi main-main. Lepas tu bahasa banyak terlupa. Gerak ke dalam dunia ni banyaknya dikamuh oleh terlupa. Lahun. Walaibun jadi berasa nak main-main, tak ada berasa sungguh. Ya kalau sungguh-sungguh tak apa kita dua, syurga neraka, sungguh. Tapi tak sungguh, tak ada nak buat, tak sungguh dah. Kaca-kaca setrik gaib takut lain perkara. Tak sungguh. Laibun wa lahwun wa laibun juga. Banyak boleh faham lah. Yang keduanya boleh di mana tempat suk mainnya masa suk ada. Main gak sudah juga kakak pergi tempat klik rumah lah sudah main lah kan. Klik rumah tu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat, bahasa Tuhan dengan malak lah. Hak ni ad-darul akhirah, hak ni al-hayatud dunia. Dia tak payah panggil an-darud dunia, tak ada. Tak ada darud dunia dalam Quran. Memang la yujad hunaka darud dunia. Wa innamad dunya hiya al-hayah. Hayatul muaqqatah ala at-tariq ila al-jannah. Tu ya. Tu syurga dunia. Wa inna ad-daral akhirata, negeri akhirat esok lah, lahiyal hayawan, adalah hidup sungguh. Hayawan ni mana hidup lah. Ti mi ciwit ti ni'ran, mi ciwit ti ni'ran sungguh-sungguh akhirat esok. Lau kanu ya'lamun, kalulah mereka itu tahu. Nak tahu kan tak baca Qurannya? Alah nak tahu. Lau kana ya'lamun la budda ma'ilmil wahyi. Main tak ngaji Quran tak ada nak lau kanu ya'lamun, tak ada nak ya'lamun. Tapi dalam Quran ialah tu belaka fa'lam annahu la ilaha illallah wa'lamu. Bila tak ada Quran ni mustahil nak lau kanu ya'lamun tu nak wili. Man alladhi ya'lamu apa ya'lamuna bima ta'allamna min al-Quran. Hakadha al-hayah, kerana al-Quran ilmul hayah. Quran adalah ilmu kepada hidup. Jadi kita berasa ada arti hidup ni, tak ada jadi lahwan wa la'ibun dak. Kalau kita tu pakai ilmu lah. Dah. Oleh itu maka ayat Quran kita kena beriman. Kata inilah hakikat dunia dan itulah hakikat akhirat. Dunia adalah hanya semata-mata hidup, bukan dar untuk duk tidur supaya duk umur kita, tak. Akhirat esok tempat senang, darul akhirah. Sebab itu maka marilah kita tu pergi kepada akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Nak pergi ke darul akhirah. Darul akhirah ke apa hak kita? Al-jannah. Nah, bagi orang kafir an-nar tu dari akhirah bagi dia. Lahiyal hayawan, tak mati, la yamutu fiha wa la yahya, dalam neraka tak mati juga. Dalam syurga sama telah dah. Allahul muwaffiq wal hadi li sawis sabil.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.